Assalamualaikum kepada penonton di rumah. Selamat datang di pertandingan acara larian nasional Kampung Tanjung Bundung. Para peserta perlu berlari di atas jalan sepanjang 5 km dan perlu sampai ke garisan penamat. Mana-mana individu yang sampai di garisan penamat adalah pemenang untuk acara larian nasional Kampung Tanjung Bundung. Para peserta sudah bersedia ke? Sudah. 3, 2, 1, mula! Tak boleh jadi ni. Weh, apa pasal main tipu? Tak guna punya beruk. Sementara dua beruknya bergaduh, inilah kesempatan aku untuk menang. Ha? Weh, kita kena pecut. Woi, berhenti. Hehehehe, bye loser. Penatnya. Ha? Kau siapa? Aku adalah Ultraman. Kau jangan nak berpura-pura. Kau kan penjahat yang larikan diri dari penjara kan? Macam mana kau tahu? Dari muka pun dah tahu. Meh sini kau. Lebih baik aku lari dulu. Bye. Headshot. Apa jadi? Tak kisahlah, yang penting aku kena menang ni. Yeay, aku nombor 1. Untunglah. Apa kau buat sini lagi? Raikan kemenangan lah bang. Saya juara 1 ni. Tapi juara 1 sudah ada 5 jam lalu. Hehehe. Apa? Boleh cerita pengalaman kamu tentang macam mana kamu berjaya untuk jadi juara 1 dalam larian nasional Kampung Tanjung Bundung? Uish, Alhamdulillah saya berjaya jadi juara 1 hasil daripada latihan saya selama 5 bulan pagi petang malam non-stop training.